Bayangkan lunch kau sehari RM300, sebulan RM10,000. Padahal kau student tau. So, hari ni tekak aku teringin steak. Selalu tengah-tengah hari macam ni, kalau hari kelas aku akan suntik nasi kandar je. Tapi hari ni teringin steak. Strip line 700. Ni makan ni kenyang seminggu. Untuk lunch hari ni, Wahyu Strip Line 320. So kalau korang nak tahu macam mana korang boleh lunch Wahyu setiap hari macam ni kan. Ni sekarang ni dekat time frame 15 ni pattern QM continuation. Bermaksud price tu dah nak start reversal naik ke atas. Dia break pula resistance ni, bermaksud dia nak continuation naik lagi. So continuation naik lagi. Dekat area RBS ni aku entry buy. So kejap lagi sementara tunggu Wahyu aku siap. So saya tak buy tadi, aku dah cakap continuation. Ni 100 pips aku pun dah collect half. Ni Wahyu pun dah sampai RM300, RM300. So total RM600. Kau bayangkan kau student tapi sehari kau lunch RM300. Total up 31 hari sebulan. Lunch saja ni, kos lunch saja sebulan RM10,000. Tapi dah tak payah bayangkan dah. Instead of kau bayangkan, let's make it happen. Kau nak belajar macam mana nak cari setup macam aku buat tadi. Tekan link kat bio aku, kau claim free ebook kat situ. Kat situ kau belajar lah macam mana aku cek setup hari-hari. Kalau kau malas belajar juga, kau follow je setup dalam Golden Boy punya rumah biru. Kau tekan je link kat bio tu, kau follow je semua setup. Tapi kalau kau nak belajar cek setup sendiri, kau boleh claim ebook, link kat bio aku. Dah, kena buat dulu. Tu kalau saya tak jadi lah. Kalau saya tak jadi, Maggi cup juga. 300 baru untuk satu perut. Ni kalau dah 2 perut, macam mana kau? 300 sehari, 10,000. Kau nak jaga 2 perut, sebulan 20,000 kau kena ada. So kau tekan link kat bio aku, kau follow setup Golden Boy ataupun kau belajar sendiri dekat ebook.